Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. Zaf Vlog pula. Kali ni bukan Pak Zaf Vlog. Hari ni YouTube Podcast Pacak, di mana sebuah rancangan terbaru yang Zaf initiate untuk buat podcast, tapi di mana-mana saja. Kita tak duduk dalam studio, kita tak ada. Disebabkan aku studio pun tak ada, rumah aku pun sempit nak buat podcast apa kan. So aku fikir macam baik buat kat luar, outdoor, menikmati alam flora dan fauna. Tapi hari ni kita dekat Pantai Port Dickson. Pantai Port Dickson. Aku dengan Norel sebenarnya ni. Wife aku dalam kereta. Norel pergi mandi kat sebelah. Idea ni datang sebab aku nak buat macam aku cakap idea tadi, macam nak buat secara mobile kat tempat luar. Tapi satu masalah bila aku fikir idea tu, which is mic. Berkemungkinan akan menggunakan mic lavalier ataupun mic yang wireless yang kecil tu kan. Masalah mic tu, dia tak, suara audio dia tak berapa nak sedap, sebab dia rasa macam tak ada depth dia. So kenalah pakai podcast mic. Tapi podcast mic ni, masalah dia pula, aku punya PodTrack bukan jenis yang yang mobile. Dia kena cucuk, dia kena ada power source. So aku terfikir, masa aku pergi ke Proton Emas 5 hari tu, diorang ada buat showcase, di mana Proton Emas 5 dia boleh janakan coffee machine. So orang boleh meniaga air kopi dengan membawa coffee machine di dalam Emas 5, dan dia boleh power coffee machine tu. Dan ada juga yang buat basking. So gitar elektrik, keyboard, semua tu boleh dijanakan oleh elektrik yang sebab Emas 7 pun sama juga, dia ada V2L, which is vehicle to load punya plug. So kau boleh cucuk tu, kau boleh on dekat dalam, dia boleh jana kau punya apa-apalah percussion. Kipas ke apa. Kipas aku tertinggal lagi dalam kereta. Boleh jana apa-apa saja. So hari ni dia akan jana aku punya mic. So mic ni power dia datang daripada Emas 7 aku. Kalau kau boleh tengok Emas 7 aku kat tepi ni. Okay, kalau kat tepi tu ada dia punya plug. Ni aku cucuk kat tempat port charging tu. So pakai dia punya, aku pakai extension bawa lah sampai ke belakang ni. Aku ada ni PodTrack aku kat belakang. Okay, so that was it. That was the idea of this. Kenapa aku buat podcast pacak ni? Macam tadi aku boleh cakap, tapi aku nak general lah. Podcast pacak ni bukan ada satu isu yang focus on one niche sahaja. Dia macam-macam benda-benda yang kita orang boleh borak. Pasal kahwin ke, pasal makanan ke. Dan isu first yang aku nak buat podcast ni adalah isu kereta EV. Sebab aku merupakan pengguna Proton Emas 7. Ni bukan sponsored, ni bukan apa lancau semua benda yang dibayar ke apa ke, tak ada. Ni memang kereta ni aku beli. Ya, aku beli dan memang ni lah hak milik aku. Okay, aku dah guna Proton Emas ni daripada bulan 4 kalau tak silap. Aku merupakan second batch ataupun third batch Proton Emas 7 since the launch. Dia launch tahun lepas, 2024 ujung tahun. Kemudian kita dapat kereta around January macam tu, the first batch. Tapi aku bukan yang launch edition yang awal-awal geng-geng yang dapat first tu lah. Aku merupakan batch yang kedua ke batch ketiga lah. Let's talk about macam mana aku boleh terjebak membeli kereta EV. Sedangkan sebelum ni, kalau kau pernah tengok review aku bersama dengan Abang Gan, kau ada tengok dekat channel Pandu Laju, aku ada review kereta aku sendiri, iaitu Peugeot 3008 bersama dengan Abang Gan. Dalam video tu pun kau tahu aku pakai Peugeot 3008 kan. Tiba-tiba tak sampai berapa bulan video tu keluar, aku angkat Proton Emas 7. Kenapa? Macam mana aku terjebak dengan kultus podcast ni? Ni Mangkuk Ayun ni baru sampai. Kita punya sparring partner pada hari ni. Kita nak borak pasal podcast. Babi ni memang pusing. Boleh lalu ke Nat? Pasir. Weh, Jalan. Parking. So kita dah ada kita punya second guest pada hari ni. Okay, kita akan review kereta Proton Emas 7 ni dengan guest podcast kita hari ni. Bukan guest lah, sebenarnya aku nak buat projek ni dengan dia sebenarnya, tapi dia datang lambat hari ni. Sia tu. Okay, kat mana aku tadi? So
Aku macam mana aku boleh terjebak beli Proton Emas 7 ni kan. Sebab I have no intention ataupun rasa macam tergila-gila kan dengan produk EV sebenarnya. Aku tak ada that keinginan langsung for the past few years back. Kecuali adalah member aku pakai Tesla kan. So aku macam nice kan pakai Tesla kan. Tapi tak adalah teringin nak tukar sebab aku tahu EV ni mahal. Sehinggalah awal tahun itu. Hui. Sila. Mic dah tersedia Nat. Ingat nak record dia ni. Ini betul-betul podcast pacak macam mana kita plan hari tu. Assalamualaikum. Yeah. Akbar. Siap kerja? Belum dah. Banyak lagi? Tut. Banyak lagi? Video 1 minit. Aku rasa aku buat 3 hari kot. Ya Allah. Tapi kenapa nampak macam formal tu kau punya video? Sebab aku formal. Tak ada lah. Dia macam memang tu klien nak. Tak adalah, tu kan klien. Tu segmen baru aku kena handle. Kau dah. Hai guys, ni baju. Oh baju ni Hilang healing. Wah, thank you. Aku baru buka podcast ni dengan reason kenapa nak buat podcast pacak ni. Seperti mana idea kita tu kan. Sebab antara reason aku cakap tadi adalah ni lah, aku tak ada studio. So macam benda tu ya, rumah dah kecil. Rumah kecil, lepas tu dah ada wife. So takkanlah nak buat bising-bising kan, ada wife. So ni baju daripada Hilang Healing Yeah. Kau punya idea kenapa itu generate idea podcast pacak ni? Aku yang generate Kita. Tak adalah, sebab dulu kita bayangkan best kan, macam pergi Bukit Bintang ke, campak kerusi, terus podcast kan. So ni baju merchandise Hilang Healing. Dia nipis sebab dia nak hiking kan. Nampak aku punya titik. Ya, ni. Ada logo aku tepi. Okay. Banyak penajir. Apa cerita ni? Kau dah berapa minit lah kau ni? Dah lebih kurang 7 minit podcast pacak first episode. Kita okay. Aku sebenarnya tadi opening aku buka reason kenapa aku buat podcast pacak ni. Lepas tu aku nak borak pasal KTV. Sebab ni lah, kita punya podcast ni, mic ni dijanakan oleh V2L, Vehicle to Load. Ni tengah power ni. Kau nak charge apa-apa boleh? Charge phone. Aku charge phone aku. Habis ni sempat dah balik ceras ni? Sempat. Penuh. Tak bergerak Mat. Aku dah cucuk daripada tadi. Banyak tau. Dia sebenarnya power kereta ni, kalau kau nak dibandingkan dengan charge phone ke charge apa pun ni, benda-benda ni semua kecil tau. Itu sebab macam power untuk bergerakkan kereta tu sangat tinggi. Tu yang mahal. Tu yang sama macam kedai OMG aku lah. Orang kata kau buka TV semua ni tak banyak elektrik ke? Aku rasa bukan TV, aircon. Yes. Dia berapa sangat ya? Dia bergantung pada barang yang kau pakai. Masa awal-awal tu adalah nasihat daripada orang-orang tua kan. Dia kata dah tutup kedai, cabutlah plug. Berapa sangat. Especially kalau sekarang ni macam banyak pakai smart gadget yang link dengan wifi. Benda tu semua kena 24/7 on. Betul. Dan benda-benda tu semua tak naik pun bil elektrik. Kecuali kau pakai Kowe kuku semua tu lah. Itu memang lah. Tiba kalau Kowe kuku sponsor, kita cakap positif lah. Positif kan. Tapi sebab tak sponsor lah. So kecuali LG lah. LG jimat lah kan. Pakai LG. Tak ada. Walaupun aku pakai, aku tak ada nak cakap dalam video apa. Bayar lah. Anyway, hari ni borak kosong. Norel mandi kan? Tak takut lemas je. Tak, dia kata berenang, bukan macam aku. Dia ni kan, dia landai sebenarnya kan. Dia landai je. Ni orang selalu cari seaport. Jadi macam surut tu kan. Mungkin korang tak tahu, ni location depan King's Char Kway Teow tau. Depan camp tentera. Depan camp tentera tu. Sebab kejap lagi kita orang nak makan Char Kway Teow. So aku nak borak EV sebenarnya. Kau okey nak borak EV? Okey. EV aku okey lah. Kau terhasut tak nak pakai EV? Okey. Tak, aku cakap macam mana aku rasa semua orang melalui benda ni kot. Aku rasa ramai yang sebelum ni berfikir nak submit loan untuk IMAS, tapi dia kata, ramai kawan-kawan kata, tak apa, let lu tunggu Pro 2. Aku rasa ramai. Ramai. Aku termasuk.
Pakcik aku kata, tak apa, sabar lu. Let lu, Pakcik kata, sabar Iman lu. Pro 2 nak keluar dah Tengok Pro 2. Mana tu Pro 2 lagi baik. Jadi bila keluar, ya. Dia tak menyangka, aku tak sangka dia akan that backlash tau. Teruk sangat dia punya backlash ni. Dia tak tahulah apa yang Pro 2 fikir. Tak, aku rasa lah. Ini kira dah kesimpulan sikit lah. Lepas semua apa berlaku kan, korang pun tahu lah apa jadi kan. Apa jadi kan. Malah cerita lah apa berlaku kat thread semua macam-macam kan. Sampai sekarang kau perasan apa ni, budak-budak Pro 2 pun nampak try hard. Oh, you do? Serius? Janganlah nampak sangat Macam malam member ni. Tapi aku dapat simpulkan lah, macam Proton, tim untuk handle Imas tak sama dengan tim yang Proton biasa. Kalau kau perasan tempat showroom dia pun berbeza. Office lain, masuk semua lain. Aku rasa benda ni berlaku dekat Pro 2 juga. Tapi orang yang handle ni 100% tak tahu apa itu Pro 2. Oh you lah. Yes. Boleh rasa. Yes. Dia tak iya kan? So basically kan, kalau apa yang kau faham tentang Pro 2 lah? Pro 2 apa, Proton apa? Affordable. Murah. Kau boleh beli. Kau mampu beli. Yes. Kau tengok lah, kereta paling murah dalam Malaysia adalah Axia Rahmah. 22,000 Mat. Yes. Mana nak dapat kereta 22,000? Myvi paling mahal Mat. Azhar lah. Azhar. Bukan Ativa. Azhar paling mahal kan? Ativa. Azhar Ativa lebih kurang. Lebih kurang. Tapi dia still Rahmah lah. Ya. Banding Avanza 80 lebih 90 lebih kan. Tiba. So nampak tak? So kita tanya tim EV untuk Pro 2, adakah dia tahu apa itu Pro 2? Tu je lah. So basically diorang macam tak tahu apa itu Pro 2. Dia macam bubble diorang sendiri yang diorang tak pernah consider pun jenama Pro 2 tu apa tau. Sebab selama ni memang dah sinonim Pro 2 benda-benda yang affordable, orang marhain boleh beli kereta untuk orang marhain. Tiba the first product untuk EV adalah bukan untuk B40. Ya. Tiba-tiba dah cover ni untuk M40. Tiba-tiba B40 banyak bising, kau beli pun ni sebenarnya untuk M40 Tiba Mat. Baik, kalau kau M40 memang ambil Imas lah. Exactly. Sekarang ni dah bukan nak promote. Ni sumpah ni bukan benda yang kita nak promote Imas 5 ke Imas 7, tapi lebih nampak lebih convince lah bila kau tengok Proton sekarang. Aku rasa dia long term strategy. Adakah dia cuba nak buat macam Clownman? Macam ni. Dia macam ni tau. Jauh sangat kedua Clownman. Itulah kan, borak dengan orang filem ni payah sikit. Dia macam ni lah aku rasa. Long term, aku bukan orang kereta pun kan. Batu yang pada sana. Dia macam ni tau. Banyak halangan kan ni. Banyak halangan. Bahaya juga pacak luar ni. Kalau buat tengah ambil bintang dia teruk. Ni aku rasa ni aku rasa long term lah. Long term punya strategi Proton menang nampaknya. Sebab dia keluarkan dalam mindset kita rakyat Malaysia, Proton keluarkan semuanya kereta-kereta yang mahal, kereta-kereta yang quality. So bila sampai part dia, apa yang terjadi tahun ni? Dia buat apa? EV Imas 5 murah, Proton Saga kau murah. Ui, murah gila kan. Untuk long lagi term, murah daripada Myvi. Untuk long term Pro 2 pula, dia main murah-murah, tiba kau mahal, memang habis lah. Dia macam mahal-mahal murah. Orang support Proton lagi lah. Sebab Proton dah memang bermain dengan mahal daripada awal. Tapi contoh Imas 7 ni, ini bukan kategori mahal tau. Ini bukan kategori murah. Around 110 hingga 130 plus minus dia punya tax semua kan. Bagi aku dia bukan murah. Tapi yang bukan murah pun sale lagi babi tinggi tau. Sekarang ni aku rasa dah lebih daripada 5,000 purchaser. Imas 5 hari tu booking berapa ribu? Lupa 20 Imas 5 banyak gila. Banyak juga. Sebab kalau Proton Saga, aku tahu Proton Saga 20,000. 20,000 Mat Saga. Babi penuh kita jalan raya kita. Itu aku nak plan ambil Azhar cakap buat ambil Saga. Dia siap Apple CarPlay. Apa nama, Android Auto. Aku pun tak ada Android Auto lagi, tahu tak? Hujung tahun ni dia nak update, tapi tak tahu bila. So bagi aku macam the strategy of Pro 2 ni macam makan diri balik. Aku expectation aku tinggi lah untuk EV Pro 2. Sebab macam aku cakap untuk Imas lah, aku cakap aku nak pakai EV, at least aku boleh tengok YouTube. Tengok Netflix. Betul. So bila pakcik aku kata, tahun sekali kata, kita tunggulah Pro 2. So expectation mestilah kena ada benda tu. Nah, engkau lagi teruk. Tak ada apa. Kau tahu tak, sebab sekarang ni
aku faham dia cuba nak cater orang yang tak pernah pakai EV untuk cuba slow adapt untuk EV. Contohnya aku bagi example, dia punya interior, screen, dia punya button, semua masih lagi kereta lama tau, bukan kereta lama. Masa aku ICE punya ICE punya spec. Dia macam kadang orang yang tak biasa tengok EV macam ada skrin banyak ni, okay, kau pakailah Pro 2 dulu sebab kita orang punya physical touch banyak. Yes. Tapi benda tu macam backward. Yes. Walaupun kau cuba nak buat kelainan untuk EV kau, tapi macam baik pergi IMAX 5. Itu masalah dia. Orang duk compare bukan dengan IMAX 7 tau. Dia compare dengan IMAX 5 kan. Adalah kalau dia kata nak target yang the old generation. Kau pergi mana itu? Konvoi IMAX 5 kan? IMAX 7 kan? IMAX 7. Banyak orang tua. Ramai orang tua. So tak, okay, fine. Ramai orang cakap lah, susah lah screen ni, apa benda nak screen kan. Tapi benda sekejap je. Sebab last kali orang akan realise berapa sangat je kau banyak kali tekan button-button tu. Bila last kau tekan button-button tu tadi? Yang physical. Tak, maksudnya physical tu. Maksudnya kawan kata alah, kalau boleh naklah volume ni boleh pusing-pusing apa. Tadi? Berapa kali sangat? IMAX 7 boleh. Tak, sebenarnya ramai orang kata, okay, ni review sikit IMAX 7 lah. Ramai orang kata nak kena tekan screen. Dia ada satu tombol ni kat tengah-tengah ni untuk kau adjust volume. Tapi kalau kau tekan sekali, dia akan adjust fan. Oh ya ke? Itu yang ramai orang tak tahu. So aku punya control situ je. Aku tekan naik. Kalau panasnya kan, okay, tap, terus naik kan. Kalau sejuk sangat, tap, pusing balik. Benda tu nak belajar sekejap je. While using Apple CarPlay, dia tak kacau. Dengan update baru lah. Dulu cacah merbau. Masa awal dia keluar Apple CarPlay memang tergabung. Tak sampai 7-8 tahun. 7-8 tahun 7-8 bulan pakai IMAX 7. Aku rasa ni dah kali ke 5 ke 6 lah. Banyak kali dia update. Tapi out of 5 ke 6 update tu, yang major 2 dekat service center. Dan kali terakhir tu dia cakap ini lah kali terakhir update kat service center. Lepas ni memang semua OTA. So macam nice, bagus. Sebab benda leceh bila kau pergi ke service center, dia lama. Dia pakai PC, benda tu update lama gila. So macam bapa, memang slow gila. Sekarang ni kat rumah pun kau dah boleh update dah. Satu je lah bahayanya pakai IMAX ni, bila dia update kau tak boleh duduk dalam kereta. Nanti kau terkunci kat dalam. So kalau 2 jam dia update, 2 jam lah kau duduk. Tesla macam tu juga kan? Aku rasa ya. Aku ada tengok video yang orang dia buka kan, tengah update kan. Ada brother tu. So entahlah. Okay, dia mungkin lah orang kata, alah Jal, kau bukan pakai EV, kau pun nak borak pasal EV kan. Bukan, sebab kita ada intention nak tukar ke EV. Tapi bila tunggu yang Pro 2 tak. Kita ambil 5 tahun ke depan lah. Aku rasa tak, aku rasa lah kalau sekeliling kita semua orang berminat nak pakai EV. Yes, ramai je. Tapi EV yang macam mana? Betul. Pandangan kau tentang leasing bateri Pro 2? It's good sebenarnya. Good untuk long term. Cara pengenalan Pro 2 tu yang silap. Yes. Aku rasa kalau Proton buat benda ni, dia lagi bijak. Cara dia mesti bijak sikit. Kejap. Itu Norel ke? Norel? Berapa jauh? Tak kan? Yes. Sebenarnya ini dataran. Kau tengok pokok tu, ni sebenarnya datar ni sama level. Dia tak ada ke dalam. Yes. Babi jauh gila. Tapi tangan macam kat atas minta tolong lah. Tak. Sial lah. Babi Norel. Terkejut aku. Jauh dia, seorang-seorang. Jumpa duyung. Tengok mana ni? Lupa dah. Bateri. Okay, bateri. Aku rasa benda tu bijak. Cuma salah orang handle. Faham tak? You know what? Aku baru terfikir something. Pro 2 sepatutnya buat, tolong, aku faham, aku ni budak baru, aku baru pakai kereta ni 7 bulan, aku faham. Tapi aku ada terbaca satu suggestion lah. Diorang sepatutnya release Pro 2 QV dengan bateri harga 110,000 dan ada option yang kedua untuk guna leasing program. Bukan leasing saja, kau ada satu option je. Dia jadi macam orang macam tak boleh ada option ke? Dia first ni. Bila dia buat macam tu, kenapa dia buat satu option ni? First dia tahu bateri dia mungkin tak berapa strong. So dia terus sebab ni. Tapi sebenarnya bagi aku, okay, kalau dia tak dapat buat dua choice tu pun, sebenarnya cara pengenalan kau jangan mention 80,000 tu dulu.
kau mention dia terus 110,000 tu dulu. Yes. Yes. Itu maksud strategi dia. Kau mention 110,000 dulu. Dia apa-apa pun aku rasa psikologi kot. Apa-apa harga pun lah. Kita akan mention yang mahal dulu. Contoh aku nak jual kopi RM20. Orang terkejut, apa RM20? Tapi ada part orang cakap, oh ini mesti premium. Ada orang mahal gila. Okay, dua lah. Betul. Tapi bila tiba-tiba okay, RM20, tapi untuk pengeluaran, ini apa yang Proton buat. Dia launch harga mahal, tiba-tiba dia kata okay, untuk pembeli free awal semua dapat rebate RM8,000. Yes. Macam tu. Maksudnya kau kenalkan dulu harga yang mahal, RM110,000. Lepas tu kau cakap pula okay, sebenarnya harga body saja RM80,000. Barulah kau kenalkan sendiri. Kau cakap okay, RM110. Orang-orang betul dapat cara salah. Okay, aku rasa tu dah jawab satu soalan. Pandangan kau tentang harga RM275 untuk bateri setiap bulan kau bayar sampai kau mampus? Aku sebenarnya tak tahu berapa harga bateri sebenarnya. Contoh, kalau okay, fine, Proton cakap dalam tempoh 8 tahun 8 tahun ataupun tak lebih RM160,000. Kalau problem battery head 70% ke bawah, ganti terus free of charge. Okay, fine. But if dah lebih 8 tahun, dah lebih RM160,000 dan rosak, so berapa nak tukar bateri kereta kau? Ataupun terus tak pakai kereta ke apa? Okay, so aku nak tahu jumlah tu dulu. Berapa sebenarnya bateri ni? Aku punya, kalau seandainya tiba Proton punya dia kata oh nak tukar bateri kita orang RM80,000, so should be Pro2 menang lah. Dia punya dalam RM30,000 lebih So nak tahu berapa harga bateri sebenarnya dulu. dia jadikan makin jauh Nurul. Tadi hanyut. Tak adalah. Okay. Pandai berenang. Anyway, dia pandai berenang tapi dia ada kerisauan dia nak jadi bapa. apa tadi? Bateri Bateri. Cakap siapa ni? Bateri tu, harga bateri tu. Sebab sebenarnya kalau dia ikutkan leasing dia tu sebulan RM275 sampailah 9 tahun, dia around 30 something K. Itu yang orang kata RM110,000 harga kereta tu sekali dengan bateri. Tapi masalah dia kereta IMAS 7 dia ada warranty juga. 7 ke 8 tahun, 160 km. Dalam range tu kalau battery health kau bawah 70, tukar free. After that baru kalau dia bukan jenis yang kau boleh tukar free. Benda yang positif tentang Pro2 punya plan ni adalah even after 9 years, after berapa tahun sekalipun, selagi kau bayar setiap bulan tu, selagi itulah kau boleh tukar on the spot. Kau boleh tukar free. Yes. Itu maksud subscription dia. Tapi masalah dia on the way tu. Contoh aku bagi example. Beza kereta, beza cara penggunaan. Macam aku mungkin mediocre. Ada yang jenis hardcore. Hardcore punya penggunaan memang, contoh yang dia bagi remarks baru-baru ni, iaitu tak boleh digunakan untuk e-hailing. Itu memang aku tergelak teruk kan. Itu aku yang hantar kat dia tu. Aku baca tu aku tergelak gila-gila kan. Macam lah, memang betul lah ni kau buat leasing ni semata-mata kapitalis punya idea. Sebab tak. Kau rasa kenapa dia buat? Sebab dia orang tak nak rugi. Kenapa kapitalis sebagai idea tu? Tak nak rugi apa? Sebab dia orang tak nak rugi. Contoh, orang pakai e-hailing ni mungkin year 5, year 6 bantai sampailah lenjan sampai bawah 70%. Sampai kosong. So dia dapat tukar lagi cepat lah. So worth it lah dia untuk bayar 275 setiap bulan tu untuk dapat bateri. Tapi itulah tujuan utama leasing ni dia adakan. Kenapa pula dia tak boleh nak buat e-hailing? Yes. Tak. Dia tak payah sebab leasing ni dia lakukan, tak payahlah. Masalahnya harta kau dah jadi milik kau. Sure ni. Kau dah kau punya. Ada dia kata jangan buat podcast buat mic ni ke tepi pantai. Ada tak? Tak ada. Kau nak buat apa buatlah. Kenapa nak potong kayu sayur ke apa? Potong. Betul tak? Sekati lah. Tak. Macam pelik sikit lah yang tu. Kau tak boleh buat e-hailing, tak boleh buat Lalamove. Basically yang kerja-kerja hasil lah. So, adakah kau tak buat semua tu? Tapi kau memang selalu pergi kerja. Dia cakap pula, jangan pergi kerja selalu buat kereta. Tak boleh lebih daripada 160 km. Bangang weh, bawah 5 tahun. Bangang lah. So, aku rasa, kenapa dia bagi 160? Padahal kereta orang pakai 200,000. 250,000. Mesti confirm. 160,000 tu terlalu rendah. Mungkin.
Okay. Tapi Tak. Mungkin dia takut lah. Mungkin lah Kau buat Grab. Orang Grab aku setahun 1,000 banyak. 2 tahun 200,000. So 2 tahun ni dah tukar. Dia takut. So untung kat dia. Yes. Tapi aku faham dari segi bisnes dia untuk menggunakan dia. Tapi intention kau pada utama dia adalah untuk resell value lah. Yes. Untuk menjadikan lebih orang boleh beramai, orang boleh pergi ke EV semua kan. Tapi at the end kau tukar benda ni jadi benda yang kau nak gain duit juga. So macam I don't know, aku rasa macam 800 juta ke apa tah yang dia spend untuk R&D Pro 2 ni, Pro 2 QV ni mahal. Macam tak long term, macam short term sangat. Apa yang aku boleh nampak, apa yang Pro 2 keluarkan waktu sekarang ni, rasa macam memang diorang intentionally tak nak orang beli ke? Adakah diorang terpaksa untuk macam itulah aku dengar baru-baru ni. Bukan. Apa yang Perdana Menteri kita nak sangat ada EV yang memang daripada base ni. Aku rasa tak libatkan Perdana Menteri pun. Perdana Menteri just support lah. Tapi bagi aku macam ni lah, benda kalau aku tak tahu 800 juta tu, kalau dia cakap 800 juta tu kan, so benda ni berlaku macam ni. Proton dia dah ambil langkah awal bekerjasama dengan Geely. Masa tu Geely tak buat EV lagi. Tapi mungkin dah bincangan awal Proton dengan Geely dah tahu dah. Geely nak buat EV semua. Sebab tu lah Proton di zaman Najib lah cik. Di zaman bosku kan. Di zaman bosku setuju setuju. Tapi bosku mungkin dah tahu dah akan ada EV semua. Tapi kalau bosku cerita masa zaman tu masih orang kata bodoh ke apa. Benda lah mengarut. Jual maruah kita kat China buat EV macam tu kan. So bila benda tu berlaku, yes, fine. Kerjasama tu sekarang nampak hasil. Dulu orang kutuk, okay. Pro 2 dia kerjasama dengan siapa? Sebelum dia Daihatsu kan. Daihatsu. Tapi sekarang Toyota. Oh ya. Ya. Toyota. Yalah Ativa tu kan Toyota punya juga semua kan. Aku tak tahu. Okay, Toyota lah. Okay, kalau salah betul lah. Tapi aku nampak jelas Toyota lah sebab aku Vios pakai yang tier by tier yang apa ni, Toyota Capital. Oh ya. So, Toyota Capital boleh beli untuk kereta Pro 2 juga. So dari stock rasa mungkin lah diorang ada link lah. Okay, fine. Okay, kalau so okay, kita ambil jawapan. Okay, dia kerjasama Pro 2 dengan Toyota, Proton dengan Geely. Okay. So apa yang aku nampak sini, Pro 2 dia nak buat EV. Tapi yang dia kerjasama Toyota tu tak ada EV. Yeah. Dan bila Pro 2 nak cari partner lain, tak boleh lah. Dia dah terikat dengan Toyota. Maybe so nak tak nak dia kena buat R&D sendiri. So bila dia dah keluar 800 juta, ada outcome macam ni, nak tak nak dia kena keluarkan juga. Sebab Proton dah ke depan. So basically dia ada faktor kekurangan partner kurang. Satu lagi masa terhad. Aku dapat rasakan dia pressure bukan sebab PM sendiri minta. Tak. Proton. Aku rasa the pressure was coming from Proton. Waktu Pro 2 nak release, baru nak announce, Proton IMAS dah keluar, dah berapa ribu orang pakai. IMAS 5 dah ramai gila orang booking. Lepas tu ni baru minggu ni waktu aku record ni, diorang bukan announce lah, dia tease PHEV. Ya, IMAS 7 PHEV bermaksud kereta ni digabungan hybrid, elektrik dan juga petrol. Bila kau gabungkan dua-dua ni, range dia yang ni 410 km. Yang tu almost 1000 km. God damn. Tapi itulah dia ada cons lah untuk benda yang PHEV ni. Aku rasa lah ini agenda Proton. Bukan agenda Yahudi, bukan Dajjal. Kau tahu agenda Geely. Kau tahu ada long term macam mana? Tahu tak agenda dia macam mana? Dia nak kill Pro 2. Okay. Sebab aku tengok, okay, kita tengok kenapa aku cakap ni Okay. Proton sentiasa untuk EV dia tutup untuk Pro 2 supaya tak boleh buat ni. Okay. Dia keluar IMAS 7. Lepas tu dia tengok Pro 2 nak keluar yang konon mungkin murah ke, spek murah, dia keluarkan IMAS 5. Okay. So dia buat lagi murah, okay. Dan apa yang Pro 2 tak sedar? Pro 2 tak sedar agenda Proton berjalan. Kau tahu apa dia tak sedar? Di saat Pro 2 tengah leka, aku kena buat EV juga ni, Proton buat ni, tiba-tiba Saga keluar. Apa yang Pro 2 terlepas? Dia sibuk bangun dengan EV. Sepatutnya dia kena bangun dengan apa? Satu lagi, main EV Beza lah untuk gantikan ni lawan Saga ni. Basically Pro 2 tak tahulah, tak ada lagi lah Saga. Beza. Itu masalah dia. Tahun ni macam Pro 2 macam senyap sangat. Yes.
Dia orang terlalu fokus on EV Terlalu sampai berhati-hati. ada ke next Axia Mighty dengan dia Beza ada macam- ke tak? Dia macam ni tau. Prodo ada macam tak apa relax. Kita tengok dulu apa permainan Proton ni. Dan sekali dia kena main sepanjang Ha. perjalanan dia senyap tu. Sepanjang perjalanan dia tak nak tahu tengok. lah, mungkin tahun depan tahun Tiba-tiba kedua beza apa ke, kan. Tak tahulah kan. Tak, kita belilah. Ha, Kalau apa lah. kalau betul kita beli. Tak Eh tahu tapi lah. kan aku nak ni lah, nak gosip sikit lah dengan kau. Ha. Dengan kau punya satu company ni. Dia Apa ni? Kena-kena. dia ada dalam kau punya company. Okay, dulu dia kutuk lah Proton. Oh. Baru jumpa malam tadi. Okay. Member kutuk kau. Tak, aku bukan aku okey je kau kutuk Proton lah. Aku bukan bayar apa kan. Tak, aku suka bila dia kritik semua kan. So aku tertunggu-tunggu lah, adakah waktu Pro 2 nanti dia akan kutuk juga? Tak amat. Tahu. Aku macam Bopa nampak sangat lah Aku tak tengok video dia, tapi aku tengok gambar dia. Aku tengok gambar dia pun dah sempit weh. Tapi aku komen on dia, orang kata dalam video dia kata okey. Luas. Ya betul. Tu lah. Tapi aku tak tahu video lah sebab geng kan. Aku masa QV keluar, lepas tu tengok dia punya posting, aku macam hilang respect terus. Dia macam alah kau ni nampak sangat bias ya. Padahal dia lagi teruk kutuk je lah. Apa masalah dia? Kita nak benda maju, kita kena kritik. Tak, mungkin kau tengok kot. Mungkin description video tu ada gambar pembaris ke apa ke. Mungkin macam kau lah kan, kata sampah, cerita the best. Babi. Tiba dia label aku. Mungkin itu yang dia cuba cari betul make up. Sialah. Satu kapal kan. Tapi serius waktu dia make up Pro 2 aku macam apa benda saya terus hilang terus aku punya respect. Sebab sebelum ni aku follow, aku memang suka lah tengok dia punya perspektif kan. Dengan Cara geng-geng dia lain kan, cara dia lain. Tapi bila dia keluar macam nampak sangat lah pula macam tak payah, tak boleh pakai semua ni. Apalah kita faham lah semua nak hidup kan. Faham lah kan. Tapi sebenarnya benda tu kau backup macam mana pun sebenarnya dia pun sedar. Dia backup macam mana pun, bukan backup lah, dia cover line macam mana pun. Benda tu dah terang dari jelas. Tegak kan? Bersuluh. Terang lagi bersuluh. So basically tak payah salahkan dia lah. Tak payah nak benci dia lah. Sebab orang tahu je. Dia kata tak apalah, aku bagi different sikit lah kan. Kat komen pandai lah. Itulah kan. Aku suka dia. Aku suka dia review. Cuba bila dia petang Pro 2 dia macam nampak no pula kan. Tapi aku suka ni siapa, brother Zaidan. Dia review. Dia ada bagi satu perspektif di mana bateri, harga bateri kan Pro 2 275 setiap bulan bayar. Adakah harga tu tetap turun? Dan adakah in the next 5 or 10 years harga tu akan macam lah, turun lah. Sebab in the next few 5 or 10 years teknologi makin harga bateri mungkin next 2 years kereta yang baru dah tak pakai dah bateri yang jenis ni. Dia akan pakai bateri yang lagi power. So bateri yang ni, lambakan bateri ni dia akan menjadikan harga dia lebih turun, merudum. Betul. So adakah harga setiap bulan yang kau bayar kat Pro 2 tu akan ikut harga semasa, ataupun masih sampai kau mampus kau bayarlah RM275? Mungkin sebenarnya boleh kena tengok pada agreement lah, agreement letter lah kan. Mungkin ada ayat, tak tahulah kan, Pro 2 kot tiba ada ayat kecil bawah tu kan, term and condition kan. Ayat dia kata apa? Harga bulanan ni akan berubah mengikut harga pasaran bateri. Mungkin kan. Tapi kalau dia tak letak benda tu macam adakah macam kau yakin 9 tahun tengkuk kot? Yes. So Brother Zaidan kot nama dia. dia bangkit isu ni lah. Masa dia buat video tu, dia tak review depan kereta pun. Dia duduk kat rumah, dia berzembang. Aku dengar macam betul lah cakap brother ni kan. Aku suka lah dia review. Logik. Mana Norel? Tu dia dah naik. Betul dia tu tadi tu. Aku macam bapak jauh sel. Anyway, so adakah aku nak tanya kau lah, kau kan itu aku hasut dia untuk beralih ke EV. Maksudnya pergi ke, sebab kita orang of course tak ada seorang pun dalam dunia ni cakap tak nak beli Tesla. Aku rasa semua nak. Okay, aku pun nak, dia pun nak, ada perasaan tu, ada sikit. Mungkin orang tu cakap tak nak, tapi bila dah try naik dia tu kan, dia tak nak, tapi bila kau dah try kau akan naik. Tapi disebabkan Tesla ni harga dia boleh tahan taring, so ada alternatif Proton. Yes. So aku try lah hasut dia untuk pergi ke Proton. Sebab dulu masa aku nak beli Proton Imas ni, aku sangat tertarik dengan Tesla Model Y. Tesla Model Y long range je, apa je tak tertarik, 600 km 600 km. Harga dia 250,000 full spec. So bila aku tengok Proton with the same
Carriage, dia punya apa, SUV. Okay, tak adalah laju macam Tesla tu, tapi harga separuh. Tu yang buat aku nak beli Tesla Proton E-Mas 7 ni. So sekarang bukan bentuk macam pijet. Pijet lah. Apa ni? Porsche. Porsche ni. Porsche apa? Cayenne. Makan. Anyway, Okay, soalan ni kepada kau. Setelah keluarnya Pro 2 QV ni, adakah kau teracun untuk membeli Pro 2 punya EV? Berbalik pada yang first kali aku cakap tu lah. Aku rasa semua orang mengalami benda tu. Tunggu. Maksudnya orang macam nak submit loan lah untuk Proton ni, tapi macam kita tunggulah, bagi peluang kat Pro 2 nak tengok buat yang lagi baik kan, menyesal pula kan. Jadi bila keluar benda tu, so terang lagi nyata lah kot jawapan dia apa kan. So pesan je lah loan Proton. Imas tak, sebab yang submit loan tu kau, bukan kita orang. Bukan kita orang yang bayar. Ambil lah E-Mas 7 lah. By the way, kalau korang beralih ke EV, bagi aku try submit terus E-Mas 7 lah. Kalau E-Mas 7 tak lepas ataupun atas pagar, maksudnya E-Mas 5 kau layak lah. E-Mas 5 ni adalah orang-orang, untuk orang yang ada rumah landed dan tempat kerja dia tak jauh. Contoh kalau kau kerja dekat KL tapi rumah kau dekat Seremban, tak boleh. Boleh, tapi setiap hari kau charge, dia macam lebih kurang dia kau bayar petrol. So macam baik tak payah. Tapi kalau kau dalam short distance, kau duduk KL, rumah landed, duduk Puchong duduk Puchong, kerja dekat semua, nak pergi ulang alik setiap hari, tak ada masalah. E-Mas 5 jalan jam pun tak ada masalah. EV memang dibuat untuk jalan jam. Ya memang. Aku tak pernah aku ada beza lah. Dulu aku pakai Peugeot, sekarang aku pakai E-Mas. Dulu pakai Peugeot, masuk je jam aku cakap fuck, apa benda ni, aduh penat lah. Berapa lama tengok map, alamak 20 minit mampus. Sekarang ni aku masuk jam, tekan je ICC. Macam bos ya, ada bos sendiri. Sebab dia ikut kereta depan. So benda tu bagi aku macam, memanglah ICE pun banyak je macam tu, tapi yelah, untuk aku orang yang beralih daripada Peugeot 308 ke E-Mas 7 memang dengan luas, kabin yang luas. Yes. Holy shit. Bukan nak kata lah kan. Kata lah. Wih, back seat untuk Pro 2 QV. Aku tak boleh nak brain weh. Aku betul lah, maksudnya Pro 2 tak kaji tau. Tak kaji. Di saat zaman sekarang ni, ramai orang anxiety. Duduk belakang tu anxiety kan. You do. Macam aku tengok siapa, Abang Gan kot. Dia macam tu memang. Dia duduk. Lepas tu tengok kiri, tak ada cermin. Cermin kat sini. Sini pun macam ni. Ini dinding. Gila. Itu anxiety mat. Aku dah AVF dah anxiety ni. Itu sempit. Sebab benda tu bagi aku macam sayang lah. Padahal semua orang tu tunggu ni. Aku walaupun aku dah beli E-Mas 7, tapi aku tu tunggu kan. Aku nak Pro 2 came out something yang boleh goyangkan Proton tau. Ya. Ini dia bagi bola tanggung lah. Bagi bola tanggung je. Aduh. Tak, sebenarnya bila aku yakin lah Pro 2 jangan salah sangka lah siapa SA Pro 2, peminat Pro 2 kan. Sebenarnya aku rasa yang bercakap sebenarnya sayang Pro 2 lah. Sebab kita mengharapkan sesuatu yang wow dari Pro 2, dan itulah maksud nampak gayanya Pro 2 perlu kena backlash ni. Perlukan kecaman ni untuk dia bangkit balik lah. Betul. Sebab kalau kecaman ni dia tak terima, benda ni berlaku slow, dia tak sedar. So dia kena betul-betul gantung diri ni. Betul-betul kena sedar ni. So aku rasa next project dia akan more better lah. More better. Tapi susah lah kalau dia tak bekerjasama ni. Mungkin kot. Aku rasa kita tak mampu. Kita kena akui lah kot benda tu. Lagi-lagi bila kau nak buat something new, yang Tesla pun tak buat lagi, tukar bateri tu. Faham tak? Dia macam kau kecil, tiba-tiba kau nak buat yang sama macam yang Tesla buat, yang besar tu. Tiba-tiba kau cakap kau macam tanya ChatGPT, produk Tesla ni dia ada 5 kebaikan ni, so saya nak sama macam 5 ni, tapi kita tambah lagi 5 kebaikan daripada Tesla ni. So hasil lah ni. Wow. Memang macam okey. Boleh. Dia ada lebih 5 kebaikan daripada Tesla, tapi nak hasilkannya tu, mampu ke kita? Itulah. Aku entahlah. Tapi aku rasa tak okey lah. Tolak soal harga lah. Tolak soal harga bateri semua tu. Aku akui harga, idea tu bijak. Bateri asing ni. Yeah, technically idea was good. Yes. But execution dia. Yes, execution
Harga, design. Tu je. Dia macam tak run beta test untuk apa reaction orang terhadap benda tu tau. Macam ini memang dah teruk sangat dah ni. Satu lagi marketing produk lah, sepatutnya dia kena bagi awareness dulu. Apa kebaikan bateri asing ni? Ya, betul. Kita tak, maksudnya upahlah influencer creator ke, upahlah yang tadi brother tadi tu kan. Upah brother tu kan, bayar dia kan. So kau buat video ceritakan 20 kebaikan kenapa bateri kena asing, tapi benda tu berlaku bukan waktu kau dah reveal produk kau. Sebelum Yeah, a year sebelum before that sebelum tu kau dah kena main psikologi lah. Orang-orang dah lah bahaya lah Proton ni kan. Kau main sentimen kan, main bahaya sentimen lah. Kan bagus kalau ada kereta yang asing bateri lah. Maksudnya orang dah macam dan tu kan. So bila kau keluar, orang dah faham lah. Sebenarnya method dia ada tau dekat motor. Ada jenama motor kat dalam Malaysia ni yang bateri dia kau boleh tukar. Dia jenis yang macam power bank. Buka seat tu, buka seat tu, cabut, pasang kan. So idea tu dah bagus, implementation tu, tapi execution untuk produk ni nampak macam tak realistik. Macam satu lagi aku bayangkan yang produk nampak macam tu lah. Aku expect dia buat je tu. Produk kena letak mana-mana session, tiba-tiba ada bateri, cabut, pasang, ingat macam tu. Kan, macam contoh satu bateri kau tu boleh pakai mungkin dalam ataupun 3 bulan sekali kau tukar bateri tu. Aku macam tu. Tak, kau nak tahu kenapa dia bukan sebab apa nama, dia punya method tu salah. Harga pun. Harga untuk RM275 untuk bateri setiap bulan subscribe is quite high compared apa yang kau cucuk daripada rumah plug kau untuk kau charge kereta kau. Tahukah anda charge kereta, okay, kalau TNB, okay, kalau kau charge kat rumah sekalipun, kau cucuk setiap hari sekalipun, kau nak charge kereta kau tak sampai 100 tau. Betul. Bil EV kau, orang aku dah terbaca lah. pakai kau sebenarnya lagi mahal. Tapi itulah dia macam, kenapa aku kena bayar bateri yang lagi mahal sedangkan power dia taklah, harga bagi aku 275 tu agak mahal subscribe. 300 lah tak? Sebab dia 150 kan, masuk AST kan. 300 lah. 300 kau boleh buat apa banyak weh. Boleh beli Axial Rahmah. Dia macam kan Axial Rahmah 22,000. Tak kau tak balik macam ni lah. 300 kau tu minyak kereta bulan-bulan Mat. Yes, exactly. Minyak. Harga aku isi minyak biasa aku sebulan 300 300 lah. Budi 95 berapa? RM1.99. Bukan kota seorang 300 liter. 300 liter kan. Bukan ringgit lah. Baru nak tapi 300 tu bagi aku, itu duduk minyak aku. Itu tak termasuk kau charge lagi kan. Ambil lah bulan-bulan berapa ni. Contoh total lah kalau average. Tak ada penyembat. Aku kau tak boleh compare sebab aku charge luar. Aku bukan jenis yang charge kat rumah. Berapa selalunya? Macam tu lah, 100 ke 100 setengah. 200 sebulan lah. 200. So 300. So 500. Adakah minyak kau itu 500 so minyak dengan tol lah cover Mat? Exactly. Ya bukan mungkin bukan untuk kita lah. Kita kau B40. Kau ni untuk M40. Fuck. Aku nak tahu juga lah M40 mana yang beli. M40 mana bodoh sangat pergi beli ni. Aduh tak ada. Kalau kau memang nak support filem kalau kau nak support kereta tempatan yang fully homegrown, okay, 100%. Bateri je bukan dan juga ni bukan, kau support lah, beli. Aku rasa perlu untuk orang beli. Beli. Sebab kita perlukan testimoni. Kita perlukan testimoni. Jadi tikus. Tengoklah tikus. Mak tikus. Jadi tikus pun kena bayar. Yalah. Tapi itulah aku rasa dia masih lagi produk dia, aku rasa futuristic punya. Adakah kau rasa masih lagi konsep car kot? Mungkin. Adakah kau rasa masih ada masa untuk diorang rectify this problem? Aku rasa ni konsep car lah. Diorang betul-betul jual ke? Sebab kalau tak, diorang dah umumkan lah berapa tempahan apa, tak ada. Aku rasa ni masih lagi konsep car lah. Lepas ke JPJ. Sebab Faz nak booking pun tak dapat. Tak lepas-lepas pakai apps tu. Aku rasa macam konsep car lah. Dia try market.
Dan dapat backlash ni mungkin lepas ni dia, kami ada meluarkan yang dengan bersama dengan bateri 110. Okay, tapi kalau ada yang nak ambil yang bateri Macam try leasing dulu lah tu. Kalau tiba orang accept, untunglah kita lebih sikit lah macam tu. Okay, good. Tapi technically kalau kau cerita kat aku untuk 110,000 untuk dapat spek yang tu, tak payah, baik aku ambil IMAX 5. Dia siap satu benda lah. Bila kau first project, okay, aku faham kau keluarkan mana-mana lah bisnes kau keluarkan modal. Macam cerita Pro 2 ni 800 juta. Mana mungkin kau boleh untung dekat first project. Betul. So sepatutnya first project kau ni, kau dah memang in mind kau dengan team kau, kita akan rugi, tapi kita nak main quantity. Patutnya macam tu. Dan kau akan untung dekat second project kau. Yes. Betul. Third project kau kan. Technically aku rasa IMAX 7 pun tak untung pun. Yes. Dia tunggu untuk IMAX 5 ni. Aku rasa tak untung juga. Sebab Cina dah ambil lagi banyak. Yalah. Tak, kita akui Proton memang bagi aku kerja malas lah. Kerja malas lah kan. Ambil pakai ChatGPT lah. Dia macam produk mana yang sesuai kami bekerjasama? Jili lah. Okey lah contoh kan. Maksudnya yalah, dia ambil, tapi jalan mudah yang dia ambil ni adalah jalan yang bijak. Untuk masa sekarang. Adakah kau nak kata Proton tak buat apa-apa? Mungkin dengan Jili ni dia dah dalam kilang dia dah robek-robek IMAX ni. Dia nak tengok teknologi apa dia pakai untuk Proton keluarkan sendiri EV dia. Untuk kereta yang EV dia yang kelima, keenam, kita tak tahu. Betul. Sebab apa? Itu cara husnuzon lah. Ya, maksudnya paling ni lah. Ya, tak, aku tak nafikan. Rakyat Malaysia memang kalau boleh nak yang 100% kita lah keluarkan. Kan? Tapi if perjalanan kita tahu sukar, kita accept je apa yang Proton lakukan. Betul. Bekerjasama dengan luar, tapi kalau kau follow je tak buat apa-apa, itu silap lah. Bagi aku rugi. Kau lah 2 kali 5 lah. Itu rugi lah. Maksudnya kalau kita bekerjasama untuk kita curi lah. Macam umpama orang kata apa kau kerja kedai makan, kau tak boleh masak, tapi kau tengok resepi dia, kau try buat, jadi kau buka kedai makan kau sendiri. Something like that lah. Betul. Tak salah pun. Kita bukan curi apa-apa pun. Itu kata ilmu kan. So konklusi tadi kau dah cakap dah. Apa dia? Saja extend ni. Tak, tadi kau dah cakap pasal conclusion dia tadi. Saja. So nanti boleh tengok pula video aku. Save aku. Kita tutup case Pro 2 QV ni. Kita nak cerita pasal podcast Pacak ni lah. Okay. Kau rasa boleh pergi ke projek ni? Aku tak tahu lah. Kau main ingat dengan suara aku. Aku tak tahu lah. Sound sedap masa Zaf cakap tadi, aku aku takut kau bising pula kan. Babi sedap kan audio ni. Aku tak tahu hasil dia. Kan dengan perut dia ni apa, aku tak tahu lah. Entahlah kan. Aku jadikan perut aku stand ni. Sedap lah kan. Function tu perut aku rasa kalau six pack tak boleh nak stand. Tapi tak tahulah. Tengoklah berapa jam ni kau target dia. Entah. Sebab kan sekarang YouTube dia boleh collaborate tau. 2 channel. So kau post, kau boleh collaborate dengan channel lain. Okay lah, boleh lah masuk Pure Network. Pure Pixel. Pure Pixel dan Pure Network lah. Ada YouTube Pure Network? Ada kan, dah tukar. Oh, dia boleh 3 Boleh. Anyway, okay. Korang rasa okay tak kita buat podcast Pacak jenis macam ni? Venue mana lagi korang nak kita orang explore lepas ni? Sebab aku random je sebab benda-benda macam ni, idea macam ni, dia tak selagi kita nak buat selagi tu dia takkan gerak. So aku macam lanjan lah hari ni kita betul. Petang ni Pacak, memang tak ada apa-apa plan. Aku tak tidur je Mat. So memang selagi tak buat selagi tu kita tak tahu macam mana respon dia. So tadi hujan Mat kat Seremban. Sampai sini alhamdulillah cerah. So sementara ada lagi masih lagi cahaya. Mungkin selepas ni IMAX 7 akan power up kita punya lighting. Gila, lighting kan dekat rumah. Jangan nak cucuk kan. Apa pandangan you guys? Okay tak podcast Pacak yang jenis macam ni? Satu angle sahaja, pakai mic yang sedap korang boleh dengar. Bateri daripada IMAX. Yes, pakai IMAX. Kalau kau sponsored by tak ada sponsor. Ni aku punya sendiri. Aku bayar setiap bulan 1,300 kan. Apa pandangan you guys tentang podcast Pacak kita pada hari ini? Cuba bagi tahu kat bahagian komen tentang isu-isu yang kita borak sebentar tadi. Atau apapun ada benda yang tentang Pro 2 QV dan juga Proton IMAX yang kita orang tak sebut tadi, tapi kau perasan benda tu something new yang tak pernah ada orang borak lagi kat social media semua. Cuba bagi tahu kat bahagian komen apa pandangan you guys tentang podcast Pacak.
kita cuba rectify untuk next episode apa Topik lain lah. kita akan kita cuba mungkin korang nak dengar pandangan kita orang terhadap benda-benda lain ke apa ke, cuba bagi tahu kat bahagian komen. Mungkin live as a writer dan as a movie reviewer ke, ataupun apalah kerja sebelum ni best ke tak, ataupun apa future plan kita, cuba bagi tahu kat bahagian komen. Itu sahaja untuk podcast Pacak kita pada hari ni. Thank you so much Hafizal. Thank you, Zaf. Alright, so jumpa lagi pada podcast Pacak yang akan datang. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum. 50 minit kan. Tu aku start. Apa siap cakap? 6 dulu. Pas start. Pacak ni macam no pressure lah. Macam aku borak dengan kau selalu lah. Betul? Oh, best. Oi, baik.